yang terdiri daripada Amal-Akil, Ahliat Awal, Raim Mujahid, Akil Saleh dan Muhammad Akil. Tajuk projek inovasi kami ialah Gigi, Auto Hydro Belek, Sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan Ana telah mencipta Gigi Auto Hydro Alert System atau dikenali sebagai HAS. HAS merupakan sistem siraman tanaman automatik berpengera. Sistem ini berfungsi apabila alat pengesan kelembapan tanah. Apabila tanah kering, sistem akan mengeluarkan air secara automatik. Bekas simpanan air pula akan mengeluarkan lampu dan bunyi apabila paras air sudah berkurangan. HAS direka cipta apabila tanaman dibiarkan tanpa penjagaan selama beberapa hari, sama ada tanaman di sekolah atau di rumah. Ini bagi memastikan kesuburan tanaman terjamin. Kumpulan Ana menciptakan HAS kerana apabila cuti sekolah ataupun cuti perayaan, tanaman selalu tidak terjaga dan tidak dapat disiram pada waktu yang tepat. Maka, sistem siram automatik berpegera ini dicipta bagi membantu mengekalkan kesuburan tanaman secara automatik dengan kos yang lebih murah dan mesra alam. Objektif HAS. Yang pertama, kesuburan tanaman dapat dijaga. Yang kedua, kelembapan tanaman dapat dikekalkan selama beberapa hari dengan kos yang murah. Dan yang ketiga, tahap simpanan air sistem tanaman dapat dikekalkan. Bahan-bahan bagi projek HAS ni ialah botol air kita semula, stik kayu dan bola pipa sebagai pelampung. Sistem penggera terdiri daripada seren dan lampu, pam air, bateri sebagai sumber kuasa, penggesan kelembapan, tube air, pistol gam, lita elektronik dan set pemateri. Bagaimana sistem ini berfungsi? Mula-mula, sensor, pam dan bateri dipasang di papan lita berhampiran tanaman. Kemudian, sistem akan berjalan secara automatik iaitu sensor akan mengesan kelembapan tanah. Jika tanah kering, sistem akan mengepam air ke dalam pasu secara automatik. Kalau tanah lembab dan dikesankan oleh sensor, pengepaman air akan diberhentikan. Getaran ini akan berterusan tanpa perlu bantuan daripada manusia. Penggera akan berbunyi dan lampu akan menyala apabila paras air di dalam tangki berkurang. Maka, air perlu ditambah. Kesimpulannya, dengan sistem ini, masalah tanaman tidak disiram terutama pada musim cuti sekolah dan cuti perayaan dapat diselesaikan. Sistem ini amat sesuai digunakan di sekolah, pejabat, rumah dan kebun-kebun kecil.